Apakah hukumnya kalau mandi bogel? Mandi bogel tu. Hukumnya haram dan harus. Bila haram? Mandi di masjid. Nampak? Dekat kolah wuduk. Lari habis. Tu siap lari habis. Faham tak? Lari habis. Betul tak? Itu haram lah. Bila harusnya tertutup. Mandi di rumah, mandi dalam hotel. Faham tak lagi? Tertutup. Bila haramnya ada mata yang haram tengok. Dah kalau ada mata orang yang harus tengok, harus tengok tidak haram. Dia dengar baik-baik ni, aurat maknanya anggota badan yang kita wajib tutup dari pandangan manusia. Bukan wajib tutup dari pandangan jin. Sunat tutup dari pandangan jin. Tapi wajib tutup dari pandangan manusia. Sebab tu Nabi suruh baca bismillah masuk dalam jamban, dalam tanda. Kita baca dah 40 tahun dah umur tak baca. Siapa masuk tanda bak berak nak kecing, nak mandi telanjang ke apa, dia tak baca bismillah, jin tengok kemaluan dia. Bermakna 60 tahun mu tak baca, 60 tahun dah jin tu puas dah tengok jin kata. Betul tak? Nabi kata satu rumah ainul jin wa baina aurat ibni adama qauluhu bismillah inda dukhulil qala'id atau kama qala. Yang menutup, yang jadi dinding antara mata jin dengan aurat manusia ketika dia masuk dalam jamban ialah dengan membaca bismillah. Jelas dalam hadis. Maksud hadis, siapa baca bismillah, dia buka aurat dalam jamban, jin tak nampak. Tak baca, jin nampak. Baru tahu malam ni. Betul tak? Untung tak mari. Untung. Tak mari bongok. Jadi ada kita umur dah 60 tahun dah, jin tengok. Orang laki-laki nak kencing je, bukan nak berak, dia buka zip je. Keluar tak kemaluan? Keluar tak? Keluar. Jin tengok. Faham lagi? Hak jin nak berak pula di rumah, buka seluar terus. Pakai tuala sampai dalam jamban, buka tuala buh tak apa bau, telanjang terus. Bini kita masuk mandi, telanjang terus dalam tu. Bini kita masuk nak kecing berak, terkangkang duduk dalam tu. Kita pun duduk congok situ tunggu najis keluar. Buka aurat tak? Tak baca bismillah, jin tengok. Besar. Nampak je jin. Ada. Berpuluh-puluh tahun menjamu jin tengok kemaluanmu pasal tak mengaji hadis baca bismillah masuk tanda. Betul tak? Maka manusia kita wajib tutup. Binatang tak wajib tutup. Jangan binatang tak haram. Dia pergi kat kandang lembu. Lembu ada 20 ekor. Dia pergi kat tepi pagar, dia pun angkat kain pelekat. Underwear tak pakai. Tunjuk kat lembu gitu. Lembu mari. Bodoh. Berdosa, tak berdosa. Bangang orang panggil. Faham lagi? Bahasa dia binatang. Jangan pula masuk nak kecing keluar balik. Kenapa keluar balik? Ada orang tengok. Apa dia? Cicok. Cicok tak apa tengok. Faham? Jadi ada orang yang haram tengok. Tapi kalau ada orang yang tak haram tengok, boleh tak kita telanjang mandi? Boleh. Ada ke orang tak haram tengok? Ada. Mengaji fiqh, ngaji hadis, ngaji kitab ulama. Sekarang ada dua golongan yang kita tak haram tengok aurat kita. Yang pertama, suami isteri. Ingat suami isteri. Yang kedua, kanak-kanak yang belum faham bab aurat. Awitifil ladzi lam yadharu ala auratin nisa, atau kanak-kanak anak yang masih kecil yang tak mengerti pun tentang aurat. Mak mandi telanjang, anak duduk sebelah mandi juga. Anak mandi paip kecil, mak mandi gayung telanjang bulat. Atau anak duduk main mandi, mak duduk beruh baju dalam bilik air telanjang bulat. Anak umur 2 tahun, reti tak bab aurat? Dak, dia tengok mak dia bermain balik. Itu halal ke haram telanjang? Tidak haram.
Atau ayah mandi telanjang, anak duduk dalam besen, main itik kuning. Main pusing-pusing kan. Umur 2 tahun, kerti tak? Tak kerti, dia main pusing itik tu. Ayah duduk mandi telanjang. Donde. Pang mandi. Pang. Mandi telanjang. Anak dia tengok ayah Angry Bird. Tapi anak dia kerti tak? Tak kerti. Betul tak? Pasal baru 2 tahun. Ini yang Tuhan sebut dalam Quran. Kanak-kanak tak faham masalah aurat. Haram tak? Tak. Anak dia tengok kemaluan ayah. Tapi dia tak kerti. Cuma dia tak faham. Ni itik mari mana pula? Ni. Faham?